Aduh, yai. Assalamualaikum. Bang, dari mana-mana? Titi dapat sekolah kat Berang. Oh, dah kat Berang ni sini. Dia tak ambil kot. Buat cerita. Cantik. Macam family dah buat tile dengan Pak belah sini ni. Dia memang tak nak. Looking dulu lah cikgu kan. Ini 10-15 lah ni kalau buat. Dah tetap lah. 17 tahun dah. Oi, lama. 240. Ini installment dia. Ini anggaran. Lebih kurang 1-2. Okay. So, untuk LPPSA, valuation fee free. Legal fee SPA ni cakap kena bayar. Ini anggaran dia. Mungkin dalam 6,000 lebih. Macam kakak faham So, stamp duty ni tak kena. Akak rumah pertama. Rumah pertama akak tak kena. Legal fee loan, masuk loan. Tak perlu bayar. So, yang saya. Dah, rumah makan pada tu saya on. Oh ya ke, BTS show depan tu selalu saya minum pagi-pagi dekat Q-Bistro. Akak kena fikir legal fee SPA ni je. Lebih kurang ada 6,000 lebih, mungkin macam 7,000, lebih kurang standby duit itu je. Dia ada Nanti kau sabar, nanti you beli, okey? Cek show ibu beli. Jadi saya bagi akak nombor akaun. Contohnya kalau akak nak booking, akak kena cakap tu, Nabil saya okey lah nak booking. Saya check available ke tak, baru akak booking. Okey. Alright. Terima kasih. Sama-sama kak. Elok bang.